Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di Gunung Berombong, Negeri Sembilan. Ni suasana parking dia. Agak sempit. Kena parking elok-elok sini. Sebab tu bawah dia. So ni pondok kaunter tiket. Sini guide tidak diwajibkan. Wajib permit RM5 satu kepala. So kat sini ada ni. Ada Kak Elok sahaja. Mana memang sengaja pantai. Hotspot bergambar untuk naik Gunung Berombong. Ya, Mak. Tak ada dalam kamera. So dah boleh permit, jom start. Ya, daripada kaunter permit ke latar Berombong trekking je biasanya. Ambo. So don't worry, kejap lah bagi tangga. 1, 2, 3. 3 anak tangga je. Gunung Berombong. Jadi ada lagi tangga yang keempat. Tangga besi. Jadi Gunung Berombong ni kena sebut Gunung Berombong Negeri Sembilan. Sebab ada 3 Gunung Berombong. Negeri Sembilan, Berombong Kuala Terengganu, Berombong Cameron Highland. Antara ramai yang perginya sinilah. Sebab senang nak akses. Bayar permit RM5, syuk masuk. Yang kedua, Berombong Kuala Terengganu. Yang tu comel gelos. Memang comel gila. Tapi nak pergi sana kena pakai guide. Tempoh trip biasanya 2 hari 1 malam. So yang ketiga tu Gunung Berombong Cameron Highland. Situ banyak tempat masuk. Boleh masuk daripada Camp Pau. Boleh masuk melalui Madi. Tengah awal mula. Cameron Highland pun kena permit. Masa tu aku masuk beli permit dekat Camp Pau. Dekat orang camping tu. Tempat camping. Ada pondok belah kanan tu lah. Walk in je. Beli permit situ. Sambil-sambil ni lah. View perjalanan ke latar Berombong. So don't worry, trekking je sampai ke latar Berombong. Sebab yang datang sini bukan semuanya ke puncak, ke air crush. Ada yang datang sini hanya untuk mandi
di latar berembung. Trekking sikit bawa anak-anak. Cantik. Lepas tu piknik dekat latar berembung. Dekat asal tu keluar. Kilometer ke 0.61. 610 meter daripada parking. Dah jumpa sungai kecil. Indu. Tak ada orang lalu bawah. Sungai kecil. 610 meter je daripada parking. Tu bawah je. Sean. Wah, piknik kat situ. Kilometer ke 2.07. Jumpa anak sungai yang kedua. Terus menaik sikit. Kilometer ke 3.06. Dia belanja downhill sikit. Oh, tapi syah. Belum. Banyak tempat boleh mandi. Satu boleh mandi, semua boleh mandi. Kalau tak ada boleh mandi. Teruskan je perjalanan sampai korang kena cross sungai, iaitu di latar berembung. Kalau ada laluan ke kanan tak payah follow. Itu tempat mandi je. Straight je. Dah sampai kita. Nampak sipi. Nampak tak nampak? Di latar berembun. Kilometer ke 3.19. 33 minit daripada parking. Underway je. Dia guna air. Tak ada lagi yang susah. Balik jap je baru nak main. Oh. Tu, ada jalan. Tak berhenti. Jauh.
Ini kawasan camping. So, lepas je lintas latar berembung, akan menaik je. Tapi menaik tak jahat lagi. Yang jahat je lagi daripada Gua Tambang ke puncak. Oops. Bagi yang nak pergi sendiri, jalan lain jelas ada nak panah. Pokok tumbang. Apa? Lepas latar berembung tu, dia menaik sikit je. Lepas tu bagi santai balik. Ada lagi menaik panau. Sambung. Syok. Berangin. Tapi kena hati-hati. Kan melayang dah hantar kepala. Sebab itulah seelok-eloknya pergi berdua. Seorang je, seorang lagi support. Sekurang-kurangnya lagi ramai lagi bagus. Ada sekampung tu. Tapi jangan pergi solo. Apa-apa jadi tak ada orang bagi batu orang. Lebih teruk terjerumus dengan negang hilang. Oh, sana pun aja. Sambung. Kilometer ke 4.41. Minit ke 50. Kena lalu jalan ni. Licin. Ni sebab India. Kuat ibu Oh, dia macam berpasir. Sebab tu perlu pakai kasut yang bersesuaian. Striking. Supaya lebih mencengkam. Ush, dahsyat. Ni yang lama punya ke? Kami pun lama dah tak datang. So tak tahu lah. Baru ke lama.
Kilometer ke-4.9. Lalu lagi anak sungai. Saja je ambil video ni. So kalau korang nampak ni, korang was-was. Oh, Ahmad ni tunjuk ada sungai sini. Tempat yang macam ini. Maknanya kita di laluan yang betul. Dah benar. Tu je. Anak sungai yang kedua daripada latar Berembung. Tadi pertama, ni yang kedua. Maklumlah kami dah lama tak datang. So jadi macam ke lupa. Kilometer ke 6.07. Di pasang sungai yang ketiga daripada latar Berembung ke Gua Kambing. Bolehlah tempat-tempat air kalau keadaan memaksa. Syok. Banyak anak-anak sungai. So nak berak tu no problem. Air banyak. Ni sungai kecil je. Sungai yang keempat. Sejuk. Geram tengok air. Don't worry. Kita pergi capai matlamat dulu. Turun. Baru main air. Tidak lari, air dikejar. Kau ingat sungai keempat tadi yang aku cakap air sejuk tadi? Start pada situ. Sampai sekarang ada 151. 7.24 km. Menaik je. Sampai. Alhamdulillah. Gua Kambing. Kilometer ke 7.34. Sejam 22 minit. Salah masuk. Sampai. Gua Kambing. Ni sembok dia. Sejam 22. Tu. Dia jenis lepak dekat signboard. Gua Kambing. Lagi sekarang. Depan ni sikit ada ni. Ada sumber air. Kat Gua Kambing tu ramai orang. Tada! Oh, ada ni. Boleh minum. Sedikit sebanyak. Pasal dua orang lalu. Pasal Gua Kambing. Situ. Jangan straight ke situ. Nak minum. Ambo. Macam ni.
So sedikit sebanyak pasal gua kambing. Untuk kilometer ke 7.46 ramai yang hanya sampai kat Gua Kambing. Diorang tidak mampu meneruskan ke puncak Gunung Berembung. So Dah minum. dia ada COT je. Kalau diorang trip, diorang akan cakap ada COT. Lah COT untuk ke puncak Berembung pukul 11 pagi biasanya. So kalau lebih ke 11 pagi tak sampai ke puncak Berembung, biasa diorang tak akan teruskan ke aircraft. Yang ada kapal terbang tu, bangkai kapal terbang. Tu je. Lihat jap, tak boleh sambung. Bye. So, daripada Gua Kambing, kita teruskan perjalanan ke puncak Gunung Berembung. 7.58. Kita belanja sikit. Bahagian yang paling hardcore untuk ke puncak Gunung Berembung Negeri Sembilan. Overall daripada parking ke Gua Kambing lah, dia menaik manja-manja je. Gua Kambing ke puncak baru pacok. Oh yo. Dah buat asal je. Berpasir. Menarik. Ups. Bergerak pula ni. Tengok dia punya menegak. Cantik. Tu. Tu di bawah. Awak boleh ke? Nah, ada sebelah ni. Apa? Itulah tanya kat abang ni. Kau pun abang boleh? Boleh boleh. Sebelah abang lah. Tak bertanya dia tak jalan. Abang perlu.
Jalan ni clear. 45 darjah. Best sangat. Oh, cantik pacak ya. Sebagi orang turun dulu. My face is Menaik dan menurun. Make sure bagi orang turun dulu. Orang hebat punya city. asal finisher. Mamai, cuek. Cuek, bye-bye. Hai, morning. Oh, jelas. 5,000 meter. Dah dengar suara ramai-ramai. Ush, ramai. Ah, ramai. Sejam 54. Bukan ya. Kilometer ke 9.34. Oi, ambil dah cuba sekali. Jomlah. Ramai gila. Ambil ramai-ramai. Oh, itu. Dapat sini tak? Dulu. Ni saya punya. Amal sana. $9.35 daripada parking. So tak tahu daripada gua kambing dah lupa lah naik pocok. Sejam 55 minit untuk sampai ke puncak Gunung Berembung. Seperti biasa, view je tak apa nak ada. Ramai gila bang. Tapi ramai gila orang sana. So kita rest sini jap. Take file dulu. Hai. Kami pergi kat sana tu kejap tadi. So distance ke 9.50. Sedang mencari tempat untuk makan. Kau nampak tadi kat puncak tadi. Penuh. Ramai. Menarik. Semua orang ingin sihat. Saya sangat menyokong. Tapi pegang kamera, kamera gitu, sekejap lagi orang kata apa kan. Kilometer ke 10.61, 1 kilometer daripada Gunung Berembung. Puncak. Sampai ke view. Puncak Berembung tak ada view. Sini ada view. Cantik.
Benda Malaysia. Dah tu. Makan dulu sini. Dedah berangin the view. Kita lepas sini. Bye bye. Dah siap makan. Daripada viewpoint kita bergerak ke bangkai kapal terbang. .49 distance 2 jam 55. Lama kami lepas sini. Dah santai dah. Tak ramai orang nak pergi bangkai kapal terbang ni. Berselisih tadi pun dah sampai 10 orang. Mungkin dia orang pergi awal. Kami naik tadi pun pukul 10 pagi. So jom tengok berapa jauh untuk sampai ke simpang kapal terbang. Kilometer ke 13.35 sampai di persimpangan bangkai kapal terbang. Kaki tak ada orang. Tak ada. Tapi masa sampai atas tu memang ramai je. Apa? Itu ada serpihan dengan turun bawah sikit. Bawah lah paling paling banyak. Mana? Ini? Sayap. Kalau bawah ni 200 meter gitu. Tu je hardcore kat. Kalau yang ni? Itu je lah gambar tu je. Yang bawah ada enjin badan. Oh ni sayap ke? Bawah lagi banyak ah. Lagi ada payah semua. Okey. 13.38 turun bawah. Ay, nak air. Biar naik tu. So semasa 13.42 Benda simpang. Kita tengok 13.42 berapa lama untuk sampai. First menurun kau-kau. Masa on the way nak pergi, tapi jarak dia orang cakap dalam 200 meter katanya. Sekejap menurun. Sekejap lagi jalan ni lah. Naik balik. So bateri dah tak berapa nak ada. Yang tadi daripada puncak Berembung ke viewpoint, jalannya santai je, 1 km plus macam gitu. Daripada viewpoint nak datang ke simpang ni, simpang bangkai kapal terbang ni, yang tu main rolling gila. Naik turun, naik turun, naik turun. Dekat je. Tadi berapa? Sekarang ni kilometer masa 13.54. Kita boleh tahu. Sampai dah. Inilah. Pasal bang. Dekat sangat. Ni bangkai dia. Dekat-dekat pun. Cerita. Apa ni? Loceng. Tu ada apa tanda kat situ. Jauh lah. Dah berlumut. Kat sini pun ada.
Ada lagi depan tu. Dia tak boleh acak kan sini. Oh, dah sampai dah. Ni lakut last seperti dalam video. So ni ni apa? Signboard yang ke nama orang. Gunung Telapak Buruk Aircraft Crash Area. So di samping hiking, tengok sejarah setempat. Ini ada lagi. Berat kalau jual besi buruk. Ish. Baik. Antara dalamnya. Kalau nampak. So tu sahaja. Tapi sejujurnya tak scary. Sebab yang meninggal pun ramai juga. So sampai di sini je. Sekejap lagi jumpa kat Latar Berembung. Bateri dah nak habis. Bateri dah nak habis. Bye. Wah. Update semasa 17.79 km 4 jam 41. Dah tak ada orang. Inilah dalamnya. Gunung Berembung Jalabu 1014. Oh, tak ada pernah orang sekeliling ni. So kita dah kembali ke tangga besi. Perjalanan kita dapat ini daripada pondok kaunter tu, kaunter dekat ke Latar Berembung, ke Gua Kambing, ke Peak Gunung Berembung, ke viewpoint, ke kapal terbang. Kita dapat total 23 km point 7 6 jam 38. So untuk jarak yang sebegini boleh dikatakan Gunung Berembung ni level moderate, bukan lagi easy, tapi boleh pilih. Korang boleh hiking, trekking ke Latar Berembung sahaja kalau nak, atau mandi-mandi situ balik. Di situ easy trekking ke. So sampai di sini je lah. Cepat macam biasa, share kat komen. Jangan segang, jangan feel. Try lah Gunung Berembung. Tak rugi. Bayar RM5 boleh distance 20 lebih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gunung Berembung is done.